Dalam sektor kesihatan, pengurusan sisa perubatan yang tidak cekap boleh membawa kepada pelbagai masalah seperti pencemaran, penyebaran penyakit dan ketidakpatuhan terhadap peraturan kesihatan. Kesilapan pembuangan sisa klinikal sering berlaku di kalangan petugas kesihatan, terutamanya apabila jarum dan kapas dibuang dalam tong yang sama. Keadaan ini menyebabkan petugas kesihatan terpaksa mengutip semula sisa tersebut dan membuangnya ke dalam tong yang sepatutnya, sekaligus meningkatkan risiko kesihatan dan keselamatan kepada kaki tangan kesihatan. Kebimbangan yang paling utama adalah ia dapat menimbulkan risiko penularan jangkitan seperti HIV, hepatitis B dan hepatitis C yang mungkin juga dapat membawa maut. Jadi Medibin Smart Chair diperkenalkan sebagai satu inovasi dalam pengurusan sisa perubatan yang menggunakan teknologi Internet of Things IoT untuk memantau tahap pengisian tong sisa, memberikan notifikasi kepada pihak berkaitan dan memastikan pengurusan sisa yang lebih efisien dan selamat. Juga ia dilengkapi dengan kamera web USB dan sensor pengesan yang menggunakan sistem Internet of Things IoT berfungsi untuk mengenal, pasti dan mengasingkan sisa secara automatik ke dalam ruang yang telah ditetapkan. Justru itu, ia dapat mengurangkan risiko kecederaan dan meningkatkan keselamatan dalam pengurusan sisa klinikal. Objektif utama kajian ini adalah untuk membangunkan sebuah sistem yang menggunakan teknologi Internet of Things IoT bagi mengawal proses pengasingan sisa klinikal secara automatik dengan tujuan memastikan pengurusan sisa yang lebih efisien dan selamat. Seterusnya, reka bentuknya pula. Pembangunan Medibin Smart Chair terbahagi kepada 3 lapisan utama, iaitu lapisan pembangunan dan integrasi, lapisan komunikasi dan lapisan aplikasi. Lapisan pembangunan dan integrasi merangkumi pelbagai jenis perkakasan dan perisian. Perkakasan yang digunakan termasuk mikropengawal, motor dan kamera, manakala perisian terdiri daripada Raspberry Pi untuk pemprosesan data serta Mesbel untuk penyimpanan data. Kedua-dua komponen ini digabungkan bagi memastikan fungsi penuh Medibin Smart Chair, membolehkannya melaksanakan tugas seperti mengesan dan mengelaskan sisa klinikal sebelum dilupuskan. Di dalam Medibin Smart Chair terdapat motor yang berfungsi untuk menggerakkan sistem pemilihan sisa sama ada kapas atau jarum perubatan. Komponen fizikal ini disepadukan dengan arahan yang telah diprogramkan, membolehkan kamera mengesan jenis sisa klinikal dan menghantar isyarat kepada servo motor untuk melakukan proses pengasingan. Lapisan komunikasi pula menggunakan teknologi Wi-Fi untuk membolehkan kawalan tanpa wayar. Kamera yang dipasang pada Medibin Smart Chair akan menangkap imej sisa klinikal, menghantarnya kepada Raspberry Pi untuk diproses dan seterusnya memberi arahan kepada servo motor bagi mengarahkan pelubusan sisa dengan betul. Lapisan terakhir ialah lapisan aplikasi yang merujuk kepada pelaksanaan Medibin Smart Chair dalam persekitaran hospital atau klinik. Sistem ini direka untuk menguruskan sisa klinikal dengan lebih cekap, memastikan sisa kapas dan jarum dikendalikan dengan selamat serta sistematik. Dengan seni bina ini, Medibin Smart Chair dapat membantu meningkatkan pengurusan sisa perubatan di fasiliti kesihatan, menjadikannya lebih efisien, bersih dan selamat. Carta alir proses pendawaian Raspberry Pi. Raja pendawaian ini menunjukkan bagaimana komponen dalam sistem Medibin Smart Chair disambungkan dan berfungsi bersama di bawah kawalan Raspberry Pi 4. Sistem ini mendapat bekalan kuasa daripada 2 penyesuai, iaitu 12 volt 3 bukaan diafragma dan 12 volt 2 bukaan diafragma yang disambungkan kepada penukar step down untuk menyesuaikan voltan bagi komponen tertentu. Raspberry Pi 4 menerima input daripada webcam dan sensor. Butang reset disediakan untuk menetapkan semula sistem, manakala webcam digunakan untuk menangkap imej bagi tujuan klasifikasi sisa klinikal. 2 sensor ultrasonic kalis air digunakan untuk mengesan jenis sisa klinikal untuk kapas dan untuk jarum. Setelah menerima input, Raspberry Pi 4 akan memproses maklumat dan mengawal output. Data klasifikasi sisa akan disimpan dalam pangkalan data Mesbel. Sistem ini juga menggunakan dozer untuk memberikan isyarat amaran. Motor servo 6 volt akan bergerak untuk membuang sisa ke dalam bekas yang sesuai berdasarkan kategori yang dikenal pasti. Penukar step down memainkan peranan penting dalam memastikan motor servo menerima bekalan kuasa yang sesuai supaya ia dapat beroperasi dengan lancar. Keseluruhan sistem ini berfungsi secara automatik di mana sensor mengesan sisa, kamera mengesahkan jenis sisa klinikal, Raspberry Pi 4 membuat keputusan dan motor servo menggerakkan sisa ke dalam bekas yang betul. Jika berlaku kesilapan atau pengguna ingin menetapkan semula sistem, butang reset boleh digunakan. Dengan reka bentuk ini, Medibin Smart Chair dapat menguruskan sisa perubatan secara pintar, sistematik dan cekap, menjadikannya lebih selamat untuk digunakan di hospital dan klinik. Pertama, penggunaan teknologi Internet of Things IoT yang mengautomasikan proses pengasingan sisa klinikal. 2. Memastikan pengasingan sisa klinikal seperti jarum dan kapas dilakukan dengan tepat di ruang yang telah ditetapkan. 3. Sistem sensor yang peka untuk mengesan jika ruangan pembuangan sisa telah penuh dengan indikator sensor yang menyala. 4. Membolehkan pengasingan sisa yang lebih pintar dan cekap sekaligus mengurangkan risiko kecederaan akibat pembuangan sisa yang salah. Kelebihan inovasi ini berbanding yang sedia ada.
Medibin Smart Care merupakan inovasi asli yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things IoT untuk mempertingkatkan pengurusan sisa klinikal perubatan secara pintar, cekap dan mesra alam. Keaslian Medibin Smart Care terletak pada sistem yang dilengkapi dengan kamera web, USB dan sensor pengesan yang berfungsi untuk mengesan dan melaporkan status sisa perubatan secara automatik melalui sistem IoT yang pintar. Ciri keaslian Medibin Smart Care terselah melalui sistem pintar yang bukan sahaja mengoptimumkan pengurusan sisa tetapi juga mengurangkan risiko pencemaran serta meningkatkan keselamatan pekerja perubatan. Dibangunkan dengan konsep otomasi pintar, Medibin Smart Care menawarkan penyelesaian inovatif yang berbeza daripada kaedah tradisional sekaligus meningkatkan keberkesanan dan ketelusan dalam pengurusan sisa perubatan. Impak produk. Pertama, meningkatkan kecekapan pengurusan sisa perubatan. Otomasi pemantauan membolehkan pihak hospital atau klinik mengetahui tahap isian tong sisa secara masa nyata tanpa pemeriksaan manual. Penghantaran notifikasi automatik kepada pihak bertanggungjawab apabila tong penuh, mengelakkan kelewatan dalam proses pelupusan. 2. Memastikan keselamatan dan kebersihan yang lebih baik, menghindari pendedahan berbahaya kepada pekerja kesihatan kerana sistem otomatik mengurangkan keperluan interaksi langsung dengan sisa tercemar. 3. Menyokong kelestarian alam sekitar, mengoptimumkan proses pelupusan sisa dengan mengelakkan lebihan pembuangan dan memastikan sisa dikategorikan dengan betul. Nilai komersial. Pertama, permintaan tinggi dalam sektor kesihatan. Hospital, klinik, makmal dan pusat rawatan bergantung kepada pengurusan sisa yang cekap untuk memastikan keselamatan dan pematuhan kepada peraturan. Dengan keupayaan pemantauan automatik, produk ini menjadi pilihan utama bagi institusi kesihatan yang ingin mengoptimumkan operasi mereka. 2. Keunikan dan keaslian produk. Berbanding tong sisa perubatan konvensional, Medibin Smart Care menggunakan teknologi IoT menjadikannya lebih inovatif dan efisien. Ia dapat memberikan nilai tambah yang jelas dalam meningkatkan kecekapan dan ketepatan pengurusan sisa perubatan. 3. Potensi perkongsian dengan agensi kesihatan dan kerajaan. Produk ini boleh dikomersialkan melalui kerjasama dengan agensi kesihatan, Kementerian Kesihatan dan syarikat pengurusan sisa perubatan sebagai penyelesaian standard dalam industri. Berpotensi untuk mendapat geran penyelidikan dan sokongan kerajaan kerana ia menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dan keselamatan kesihatan awam.